Dan akhirnya yang Berhormat Ipoh Timur, Tan Sri, kalau boleh saya nak sentuh tentang PKFZ ini. Kerana ini menjadi satu tajuk yang Ipoh Timur cukup berminat lah. Ya. Sampai minat tak minat ni, saya dulu di Dewan Yang Mulia ini memberi penjelasan yang panjang lebar kepada Ipoh Timur. Balik pun ditanya yang sama. Dia suat kapal lama? Tak, itu tak tahulah. Saya nak menarik perhatian Ipoh Timur kepada handset. Yang ada ini saya ambil sebab saya pun nak tahu juga apa yang saya cakap dulu. Takut-takut saya cakap terlupa pula. Handset yang bertarikh 4/9/2007. Dalam penggulungan saya membentang bekalan tambahan 2007. Rang Undang-Undang Bekalan Tambahan 2007. Pada masa itu pertama kalinya isu PKFZ ini dibangkit secara menyeluruh lah. Ya, saya tak tahu, mungkin sebelum itu ada soal jawab, saya tak tahu, tapi secara menyeluruh. Dan walaupun itu hanya merupakan penggulungan kepada bekalan tambahan yang disusuli pula sebenarnya tidak berapa lama selepas itu dengan belanjawan 2008 yang juga merangkumi perbincangan yang lebih menyeluruh. Tetapi saya ingat Ipoh Timur telah mempersoalkan saya dan saya cuba menjawabnya. Sehingga kepada ahli-ahli yang berhormat yang mungkin tidak ada di sini pada masa itu, saya bilang semula handset ini ada 10 muka surat. 10 muka surat, type-nya kecil-kecil macam ni, bermakna kalau type biasa itu panjang. Ya. Mengenai PKFZ saja yang saya tumpukan kepada Ipoh Timur. Dan saya bilang Ipoh Timur meminta penjelasan daripada saya sebanyak 17 kali. Saya tengok bila Ipoh Timur bangkit, bila Kepuh bangkit, 17 kali. Jadi bila saya jawab, dia tanya balik. Saya ingat akhirnya Ipoh Timur tak tahulah masa tu dia ingat ke tak. Saya kata, macam mana Yang Berhormat Ipoh Timur? Okey, sudah puas hati. Yang Berhormat kata, for the time being. Ingat ingatan bagus. For the time being. So, okay lah. Jadi masalah saya ni, Tan Sri Yang Di-Pertua, sebab saya tengok isu-isu yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur ini, nantilah, jangan mendahului saya. Sebab saya buat nota semua ni. Isu-isu yang telah dibawa dalam mesyuarat tersebut dan isu-isu yang dibawa oleh Yang Berhormat dalam hujah-hujah Yang Berhormat saya, satunya ialah kedudukan letter of support. Apakah ini letter of guarantee, apakah letter of support? Yang Berhormat baca pun, ya, letter of support itu. Soal kedua yang besarnya penilaian tanah. Mengapa tanah ni dinilai sebegitu rupa mulanya menjadi semakin tinggi, semakin banyak. Yang ketiganya Ipoh Timur tanya, mengapa kabinet ni buat keputusan 2 Oktobernya lain, 23 Oktobernya lain, 6 Novembernya lain. Kan? Dia tanya semua ni. Dan seterusnya, masa itu ada lagi soalan-soalan lain pasal Jabir Ali-nya. Jadi semua ini yang Ipoh Timur timbulkan dalam perbahasan ini, semuanya ada dalam ni. Saya tengok, saya boleh refer mana muka surat yang Ipoh Timur jawab. Dan saya rasa saya tidak berlaku adil kepada Dewan Yang Mulia ini sekiranya saya nak baca semula jawapan yang saya telah beri dengan secara terperinci 10 muka surat. Itu saya tak nak campur lah, sebab saya dah berjanji saya tak nak ada isu-isu politik sekarang ni. Saya rasa akan mengabaikan tanggungjawab kita semua. 10 muka surat yang kecil-kecil ni kalau bincang saya ingat 2 jam lagi pun tak habis ni. Ya? Jadi Yang Berhormat, saya tak tahu Yang Berhormat selepas itu ataupun semalam ke terfikir untuk mendapat handset ini dan baca supaya kita dapat menyelamatkan masa. Saya mengakui Yang Berhormat, saya mengakui sejak itu banyak perkara yang sudah berlaku. Sejak penjelasan yang saya beri ini, penjelasan Menteri Pengangkutan sebelum ini juga telah membuat penjelasan dalam Belanjawan 2008. Saya tahu. Ya. Kemudian Menteri Pengangkutan sekarang sudah menjawab soalan Parlimen, sudah membuat ministerial statement
Ini kiranya kalau ministry statement ni Yang Berhormat, patutnya yang the mother of our statement lah dengan izin. Kan Yang Berhormat? Jadi takkanlah nak minta saya sebagai timbalan menteri yang kecil ini nak menjawab lagi Yang Berhormat. Dan kalau soal Yang Berhormat nak ungkitkan di Dewan Yang Mulia ini, nak katakan bahawa okey, jawapan sudah bagi menteri tapi masih ada penyelewengan, masih ada salah guna Yang Berhormat, saya selaku Timbalan Menteri Keuangan aku janji kepada Yang Berhormat, saya mengalu-ngalukan tindakan yang diambil kepada apa-apa jua kesalahan dan salah laku yang boleh diambil dalam hal ini. Ini terserahlah kepada SPRM, pihak-pihak berkuasa, mereka juga sudah tahu. Sekarang ini laporan audit pun sudah ada. Jadi saya tak tahu apa lagi saya nak cakap. Bila saya tengok handset ini, mula-mula saya duduk ingat saya nak jawab semula. Tapi handset ini ada muka surat 90 hingga 10 muka surat lah ya, 99, 100 ada. Tarikhnya 4 bulan 9 2007. Itu jawapan saya.